Itu peristiwa yang amat menyayat hati. Rumah kepala desa dibakar di mana tu? Di Lampung, Indonesia. Kan? Kepala desa ini didapati menyeleweng bantuan, iaitu beras bansos sebanyak 4 tan yang diperuntukkan untuk warga kampung, dan beliau telah menjualnya kepada pihak yang ketiga. Inilah yang terjadi apabila pemimpin yang mereka lantik tidak jujur dan berlaku penyelewengan. Akhirnya rumah beliau dibakar, termasuk kenderaan, dan meragut seorang jiwa. Satu jiwa telah meninggal kerana telah dihabisi oleh keluarga kepala desa. Amat menyedihkan. Manusia apabila lapar, mereka lebih garang daripada harimau. Ini harus difahami dengan baik. Mereka sanggup berbuat apa saja, apatah lagi kalau kepimpinan itu menyeleweng. Banyak berita-berita yang sedemikian kita melihat di dada-dada media sosial, yang banyak berlaku di negara jiran. Dan Alhamdulillah kita di Malaysia masih lagi bertahan sebab kita masih berpegang kepada undang-undang. Apabila undang-undang diletakkan di tangan, maka inilah jadi dia. Amat menyedihkan. Telah menjadi satu kes yang besar dan memberi pengajaran kepada pemimpin-pemimpin kepala desa yang lain, baik camat ataupun bupati. Kita bukan nak mencampuri hal mereka, tetapi peristiwa ini boleh mengingatkan kita kepada sesuatu perkara yang kurang baik. Dan contohlah KDM, Kang Deddy Mulyadi, yang cuba memperbaiki cara pemerintahan di Jabar, Jawa Barat. Selamat malam Kang Deddy Mulyadi. Semoga sukses ya. Selamat malam.